Hai Kak, saya nak beli rumah. Tapi gaji saya 1,500. Boleh ke? 1,500 je? 1,500. Kerja apa ni? Cukup-cukup makan je. Ada komitmen tak? Kereta. Kereta? Berapa? 900. 900? Gaji 1,500, kereta 900? Saya Nak beli rumah? Yelah, saya nak kumpul aset saya. Nak combine dengan siapa? Sendirilah, saya single. Sendiri? Beli kuih je lah, Dek. Kuih. Tak lepas. Minta maaf. Saya nak beli rumah tapi gaji saya 1,500. Boleh ke? Boleh. Boleh. 1,500? Boleh. Boleh, lepas. Saya nak beli rumah tapi gaji saya 1,500 je. Boleh Gaji ke? 1,500 je? Okey, booking hari ni Beli hari ni tau. Okey, beli hari ni. Beli rumah dapat pintu, dapat tingkap, semua dapat Langsir you beli sendiri Beli hari ni tau. Beli hari ni. Okey, tolong sign. Sign beli sekarang. Pen. Oh, pen. Hai Kak. Ya. Saya nak beli rumah. Boleh. Boleh? Gaji 1,500. Boleh ke? Lulus ke? Lepas ke? Boleh cuba. Boleh cuba. Rumah yang macam mana saya boleh dapat? Nak rumah macam mana? Saya tanya awak. Awak tanya saya balik. Cuba awak kirakan kelayakan saya. Boleh lepas. Sebulan berapa kakak? 900. Okey tak ni?